Hari ini kita berada di homestay Haikal Hadif di Mersing. Untuk video kali ini adalah video percutian saya dan kawan-kawan saya. Percutian santai-santai saja. Ini dah masuk trip kedua kami pergi ke Mersing. Kami biasa akan buat trip ni setahun sekali ataupun 2 tahun sekali lah. Kumpul kawan-kawan, pilih satu homestay, kita akan masak, barbecue, makan-makan, relax, macam tu lah. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel YouTube saya. Sekarang kita berada di homestay Haikal Hadif di Mersing. Ini homestay dia. Oh, itu dia. Alright. Homestay ni berada di tepi pantai. Itu pantai dia. Okey. Jom kita tengok apa menarik dekat homestay ni. Parking memang luas. Okey, kita tengok aktiviti apa kita buat. Ini Haji Rosli. Memang aman kan? Tenang duduk sini. Alright. Rakan-rakan saya, chef sedang siang ikan. Dia. Ini chef Wan. Chef RM1 boleh ya. Potong. Sotong kalau potong jadi apa? Okey, kita tengok kat dalam homestay ni. Homestay ni ada 3 bilik. Okey, ni bilik 1. Ni bilik 2. Bilik ni ada toilet . Pergi bilik ketiga pula. Dapur dia. So dekat sini ada lagi satu bilik mandi. Besar. Sediakan peti ais. Mesin basuh. Das kedua. Okey, jom kita tengok. Untuk masak-masak memang ada kuali, ada apa semua memang ada disediakan, pinggan pun ada. So kita tengok bilik ketiga pula. Ini bilik ketiga. Alright. Setelah selesai persiapan bahan mentah untuk makan malam, kami ramai-ramai keluar memancing di tepian pantai. Okey, pot memancing ni pun menarik juga. Sambil mancing kita boleh santai-santai macam tu. Okey, sekarang dah malam, kami memulakan proses persediaan untuk makan malam. Okey, setiap orang ada tugasannya masing-masing. Ada yang masak kat dalam, ada yang buat air, ada yang buat persiapan meja, ada yang bakar ikan, bakar sotong, bakar kambing, macam tu. Ada yang jadi fotografer, ada yang fotografer, videografer, ada yang duduk saja. Semua ada peranan masing-masing. Dia nak ada Netflix ke apa? Untuk trip kali ni kami tak ramai. Total 8 orang. 5 orang bergerak dari KL dan 3 orang bergerak daripada JB. Itu hidup kan?
Okey, dah siap masak, apalagi masa untuk makan lah. Memang best, santai je. Masak makanan yang kita masak sendiri. Memang sempoi lah. Lelaki tak perlukan hiburan yang mahal. Ini pun dah cukup. Besar. WordPress juga, Hamid di WordPress. Dah jemur tu sekarang. Sakit perut dah lebih. Basah. Masak tanah. Basah kan. Begitulah untuk video drone ni. Sebenarnya ada lagu, tapi lagu ni dah ada copyright, dah kena mute, jadi terpaksalah saya mutekan lagu ni dan bercakap sajalah. Okey, memang sempoi lah kalau tengokkan homestay ni tepi pantai. Cuma pantai dia berbatu lah, tak berapa sangat untuk mandi. Tapi okey lah, menarik kat tempat ni. Dia sebenarnya ada beberapa chalet yang bersebelahan. So anda boleh google dan tengoklah chalet-chalet yang berdekatan dengan Haikal Hadif chalet ni. Okey, nampaknya itu saja video percutian saya kali ini. So kalau anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi anda dalam video yang akan datang. Okey, jangan lupa support video ni. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.